Prospek harga emas dijangka positif pada tahun ini disokong oleh struktur global yang semakin mengukuhkan kedudukannya sebagai aset lindung nilai utama dunia. Menurut nota penyelidikan BIMB Securities Research, ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi semasa akan mendorong permintaan terhadap emas. Jelasnya dasar monetari yang lebih akomodatif oleh Bank Pusat Utama Dunia turut menyokong sentimen positif terhadap emas. Katanya Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan beberapa bank pusat lain dijangka mengekalkan pendirian dasar monetari yang longgar termasuk melaksanakan pengurangan kadar faedah selanjutnya. Menurutnya keadaan itu akan mengurangkan kos peluang memegang emas sekaligus meningkatkan daya tarikan emas sebagai penyimpan nilai. BIMB Securities Research berkata landscape permintaan emas kini turut berkembang ke ruang digital. Menurutnya, kemunculan stablecoin bersandarkan emas seperti Tether Gold menandakan aliran permintaan baharu yang sedang meningkat. Inovasi itu bukan hanya memperluas akses kepada emas, malah mengukuhkan peranannya sebagai aset perantara pelbagai fungsi yang menghubungkan pasaran mata wang, bond, kerajaan, ekwiti dan kripto.